wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita sama-sama mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan takdir Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dapat ketemu di Masjid Jami' Al-Ihsan Taman Samudera Serimanjung. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan dekat daripada Patani, selatan Thailand ke sini. Rasa syukur alhamdulillah dan berbangga dapat bertemu malam ini, dan kita tidak sangka datangnya ada majlis untuk kita berfungsi berbicara. Bicara malam ini tajuknya kedatangan Islam di Nusantara ataupun tanah Melayu. Apabila disebut sejarah dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Arab Utara itu, kadang-kadang dalam masyarakat kita sejak kecil perkara yang diriwayat, yang dicerita lalu lisan orang tua kita, nenek moyang kita, juga definisi, difaham. Kata itu bahagi, sini pelak bahagi ini cinta mulut, cinta kadang-kadang jadi dongeng, macam itu. Walhal kalau sejarah ada juga cerita yang diriwayat melalui lisan, tetapi ada fakta. Kita contoh, kalau Abu Nawas itu di mana dia orang? Negara mana Abu Nawas? Kalau dalam masyarakat Melayu kita di Perak ni ada disebut juga Pokde. Ada. Biasanya ada Ustaz. Pokde. Jadi semua ni cerita yang tidak ada fakta. Di mana dia orang? Di negeri mana? Jadi sebaliknya sejarah adalah satu perkara yang pelaku mesti mengadakan situasi, keadaan, peristiwa dan lakonan orang dan bertempat, ada masa. Itu sejarah. Peristiwa yang berlaku dalam segi teori sejarah itu mengatakan kalau 10 tahun dibilangnya sejarah. Jadi alhamdulillah pentingnya sejarah ni, oleh kerana ada pesanan, ada wasiat. Kalau dalam Khalifah Islami katanya Sayyidina Abu Bakar itu adalah ahli sejarah yang teguh. Sayyidina Abu Bakar. Lanjutkan kepada zaman Sayyidina Umar bin Khattab juga, seorang khalifah yang berperan penting dalam segi sejarah. Ada wasiat pesanan daripada Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan umat Islam wajib mempelajari ilmu sejarah dan ilmu geografi. Jadi ilmu sejarah yang dimaksud ialah ilmu nasab, keturunan daripada keluarga, supaya dapat kenal antara satu sama lain. Pengenalan itu akan melahirkan satu kasih sayang, satu kemesraan, cinta di antara satu sama lain dengan kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Cinta antara kita saudara, daripada saudara sekalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan lagi pula nasab keturunan kita lagi menambahkan lagi kasih sayang, lagi menambahkan lagi kemesraan. Jadi kedatangan saya ke sini tak lain tak bukan oleh kerana saya ini bukan seorang pakar sejarah, tetapi sejak daripada kecil lagi minat
ada minat tentang sejarah. Kita lihat lipatan sejarah itu hubungan yang sangat-sangat rapat, khususnya kalau kita nak fokus tentang sejarah Islam Nusantara dan tanah Melayu itu agak luas. Tetapi malam ini mohon untuk kita fokus hubungan dulu antara Patani dengan Perak. Patani dan Perak. Patani sekarang kita terkenalnya sebagai satu-satunya wilayah sebahagian daripada kekuasaan Thailand. Wilayah di selatan Thailand. Ramai orang kita tak kenal benar-benar apa Patani. Kalau disebut kata Patani itu lazimnya disebut kata Belah Siam, Adik Siam, sempadan Siam. Rasanya kalau Perak ni ngebetul kalau nak dekat sekali dekat betul. Kalau orang muda hari mana ni dengan Padang Besar. Kalau orang Kelantan ni dengan Sungai Borok dengan Pengkalan Kubu. Jadi dulu kalaulah kita ni 30 tahun dahulu, kalau disebut kata kamu ke mana? Di Belah Siam, di Padang Besarnya. Jadi kadang-kadang tak sebut, sebab kadang-kadang menimbulkan satu cita rasa kalau pergi Padang Besar, pergi Belah Siam itu ada perkara yang tidak elok dari segi perasaan. Sebab kalau sebab di situ tu artinya orang banyak faham kalau pergi di situ mana adalah satu amalan yang tidak bagus tentang agama, pergi buat maksiat kalau tidak datang menghadap. Oleh kerana perasaan macam ini membuatkan kita rasanya jangan pergi lah, jangan pergi tempat tak elok. Dan kami di sana apabila kita datang ziarah saudara mara kita di dalam Perdi, dalam Kedah, dalam Kelantan apa semua tu, banyak juga orang sekolah tu orang Adik Siam mari, orang Belah Siam mari. Orang Belah Siam tu rasanya boleh tahan lagi, tetapi kadang-kadang tebuk Nuhong Siam mari. Jadi kita sebagai seorang yang dikenal oleh orang saudara kita, keluarga kita, wali-wali kita kat sini, dan saya kata sebab kita orang Siam kita bahasa malu, bahasa air dan bahasa satu kesedihan, bahasa nak menangis, bahasa nak paling belakang, tak mau datang lagi. Sebab istilah orang Siam itu ditarik dalam kepahaman orang agama Buddha. Kalau di Patani sebut kata orang Siam ataupun orang Sie. Kalau kat Patani datang sama Siam itu artinya orang Buddha. Jadi itu disebut kata orang Melayu. Melayu itu artinya pemeluk agama Islam. Itu saja. Jadi perkara-perkara yang sering berlaku macam inilah membuatkan kita sudah jauh dengan pengenalan sejarah. Kita ingat orang tua-tua kita di Nusantara ada kata-kata yang sangat-sangat berharga nilainya di dalam Nusantara, di dalam alam Melayu, itu kata-kata yang mengatakan tidak kenal maka tidak cinta, tidak kenal maka tidak cinta. Kecintaan itu lahir daripada pengenalan. Pengenalan adalah pengenalan yang harus kenal zahir dan batin. Jadi mudah-mudahan malam ini kita gunakan waktu masa sejam setengah untuk kita kenalkan saudara kita antara Patani Darussalam dengan Perak Darul Ridwan, insyaallah ya. Jadi saya bermula mengatakan kalau sekarang kita kenal Selatan Thailand itu mempunyai beberapa wilayah, 5 wilayah selatan Thailand. Selatan Thailand kalau kita lihat dalam peta daripada Prachuap Khiri Khan atau Ranong, wilayah Ranong ada disebut kata Sebetingkara belah utara. Daripada wilayah utara itu disitulah bermulanya tanah Melayu utara, Ranong. Sampai kepada Jala, Patani dan Raja semuanya 14 wilayah. 14 wilayah selatan Thailand. Tetapi perbatasan hanya 5 wilayah saja. Perbatasan antara Patani dengan Kedah, dengan Kelantan, dengan Perak hanya 5 kawasan, 5 wilayah.
yaitu satunya wilayah Songkran ataupun Singgura. Songkran nama disiangkan, asalnya nama Melayu Singgura, negara singa, macam Singapura, tapi di sini Singgura. Singgura dengan julukan namanya Darussalam. Ibu kota wilayah Singgura itu ialah Hatyai. Dan berdekatan dengan Singgura ialah wilayah Stu ataupun Stoi. Stoi itu pokok stoi, pokok buah stoi, Stu. Yang Stu ni banyak cakap dengan dialek seperti Perlis dan Kedah. Turun lain lagi Jala. Jala itu Jalo. Jalo cerita di Jalo. Tapi apabila tulis Jalo, jim tidak ada dalam hurufnya, bahasa Thai kasihan, maka dia tulis Yala. Maka apabila tulis Yala itu kena Y, Yala. Tapi sebenarnya Jala ataupun Jalo. Satu lagi Naratiwat. Naratiwat juga disiapkan nama, asalnya Menara. Satu lagi Patani. Jadi lima wilayah inilah yang penduduknya, etniknya, keturunannya Melayu, bicara bertutur bahasa Melayu 85%. 5 wilayah sempadan selatan Thailand merangkuminya penduduk sekitar 2 juta orang. 2 juta. Jadi di sinilah yang jaganya jati diri. Jati diri, budaya hidup, bahasa percakapan, bahasa penulisan dengan bahasa Melayu aksaranya jauh, tulisan jauh, masih hidup alhamdulillah sampai sekarang. Dan daulatnya bahasa Melayu aksara Jawi diutamakan. Jadi alhamdulillah terpisahnya negara Patani. Patani ini adalah satu negara yang pernah menjadi satu empayar Islam besar setelah kejatuhan kerajaan Melaka. Patani dapat gelaran dengan namanya Patani Darussalam, Patani Darul Ma'arif, Patani Cermin dan Serami Mekah, Patani negara sekebun bunga, Patani negara bulu perindu. Ini adalah nama-nama gelaran kali dalam segi fakta sejarah. Baik. Jadi Patani ini adalah satu kerajaan Melayu Patani, seperti mana kita ini Melayu Perak, ya, di sana Melayu Patani. Kerajaan ini adalah kerajaan yang lahir daripada satu empayar besar. Kerajaan Patani Darussalam lahir daripada satu empayar besar, empayar agung yang Melayu, iaitu empayar Langkasuka. Empayar Langkasuka. Kalau kita membaca di dalam silsilah Tawarikh Kerajaan Negeri Kedah ataupun Marumah Wangsa bagi peminat-peminat sejarah, kita dipaham bahawasanya Langkasuka itu adalah Kedah tua. Tetapi sebenarnya bukan. Kedah itu sebahagian daripada empayar Langkasuka. Untuk sebentar lalu saya mengenalkan Langkasuka ini kerajaan yang sangat-sangat tua, yang faktanya tertulis oleh ulama, fakta yang ditulis oleh seorang ulama keturunan ahli bait daripada Yaman, yaitu pentingnya fakta ini. Sebab fakta ini penting, saya rasanya di dalam pendidikan universiti tinggi yang di Malaysia belum dapat fakta. Langkasuka dikarang oleh awalnya seorang Syekh Sayyid Safiyuddin Al-Abbas Al-Yamani. Sayyid Safiyuddin Al-Abbas Al-Yamani, yang mana beliau ini adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kedatangan Islam ke tanah Melayu dan Nusantara, fakta yang jelas dibawa oleh para sahabat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safiuddin Al-Abbas beraya daripada Yaman, bergerak berdakwah di Samudra Pasai Aceh, dan akhirnya terus kepada Patani dalam tahun 1400 Masehi. 1400 Masehi itu beliau usianya sekitar 20 tahun, seorang ulama yang sangat muda. Sampai di Patani, masa itu belum lagi nama Patani. Masa itu di kawasan itu adalah nama Langkasuka, kerajaan Langkasuka. Yang mana beliau datang ke Langkasuka berkahwin dengan orang Gresik Patani, Patani tua. Syekh Safiuddin berkahwin dengan orang Gresik dan buka pondok pesantren, pondok kita lama, kita tua, kita awalnya di situ. Dan dalam sekitar tahun 1450 dia menulis Tarikh Patani dengan bahasa Arab. Tarikh Patani dengan bahasa Arab, dan dilanjut oleh cucunya, yaitu Syekh Fakir Wan Ali bin Wan Muhammad bin Safiuddin Al-Abbas. Penulisan daripada bahasa Arab dengan cara bahasa Melayu, tulisan Jawi, dengan namanya Tarikh Patani. Jadi Tarikh Patani ini apabila kita kaji, kita seliti, kita buat analisa, ternampaklah kata di bumi Patani ini sebenarnya negara ini lahir kesinambungan daripada kerajaan tua Langkasuka. Langkasuka diwujud sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat, belum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, bangsa Melayu, nenek moyang kita sudah berkerajaan yang namanya kerajaan Langkasuka. Dan ibu kota Langkasukanya kota Mahligai Jerai, ataupun istilah Malaysia Jerai. Kita dikenal di Gunung Jerai. Kalau di Patani, Jerai itu disebut Jerai. Pendek kata, Jerai itu Jerai. Jadi ibu kota Mahligai Jerai. Sekarang kota Mahligai Jerai di kawasannya daerah Patani, kawasan Bernyanima, kawasan Yaklah, jalan ke Jala Ustaz. Di situ bukan mana peninggalan banyak, mana kesan-kesan purba daripada candi-candi Buddha Mahayana, daripada patung lembu, yang mana ini adalah bukti bahawa bangsa Melayu kita pernah memeluk agama Hindu. Orang agama Hindu dia dipatung, didewa, diraja, dituhan dengan lembu. Patung itu sampai sekarang begitu. Dan juga ada kebaruan lelaki yang disebutnya Siwalingga. Ini fakta yang mengatakan yang sudah jelas bangsa Melayu kita belum menerima kedatangan agama murni, agama tauhid, agama Islam itu. Bangsa Melayu kita melaluinya antar kepercayaan agama daripada India. 3 agama, daripada agama Brahmayana kepada agama Hindu dan kepada agama Buddha Mahayana. Buddha Mahayana ini dibawa oleh satu emperor agung daripada Emperor Sriwijaya daripada Palembang, membawa agama Buddha Mahayana. 1500 tahun bangsa Melayu kita, nenek moyang kita tertakluk dengan keimanannya tamadun India daripada 3 agama tadi. Baik, jadi Patani lahir daripada Langkasuka. Gajah Patani terakhir memeluk agama Islam oleh kerana baginda Raja sakit dan pecahnya kulit, tidak adanya bomo tabib daripada istana mengobat baginda sembuh pada penyakit. Sampai baginda mesyuarat dengan menteri, siapa saja mengobati Petak sembuh pada penyakit ini, Petak akan menerima untuk menjadi menantu dan mewarisi tahta. Semasa itu seorang ulama daripada zaman, yaitu Syekh Muhammad Sa'id Al-Basisa, bergerak daripada zaman satu jemaah yang besar, menggunakan ilmu kedoktoran mengobati pesakit-pesakit sejak daripada Pasai, Samudra Pasai, dan terus kepada Patani, berkahwin orang Patani.
dan dialah sanggup mengobati raja dengan syaratnya, tuanku, seandainya Allah SWT beri semua pada penyakit, tentu tukarlah daripada agama Buddha menuju kepada agama Islam. Jadi baginda raja sanggup untuk memeluk agama Islam. Jadi alhamdulillah, semasa itu baginda raja sudah membuat satu kota istana baru daripada kota Mahligai Jerai menuju kota di tepi pantai. Baginda membangun ke kota itu namanya kota Gresik. Tukar pindah kota Mahligai Jerai menuju pada kota Gresik. Kota Gresik itu di tepi pantai. Jadi ada yang beri catatan bahwasanya Gresik itu artinya pasir yang putih bersih, berkilauan dan bercahaya seperti lu'lu'. Dan di tepi pantai itu ada peristiwa yang baginda raja memburu binatang. Buru binatang itu seekor anjing pemburuan itu melihat seekor pelanuk warna putih, pelanuk putih ataupun kijang. Jadi baginda memerintah supaya guru balangnya tangkap bintik iga, kepung iga putih pelanuk itu. Jadi apabila baginda minta tengok mana nak tengok pelanuk, bagi tahu dia semua mana askar dia, tentera dia, daulat tuanku mohon ampun kerana apabila masuk hukum pelanuk itu sudah kehilangan, gaib hilang. Baginda tanya di mana hilang? Gaib di tepi pantai ini. Pelanuk hilang pantai ini, tepinya pantai ini. Pantai ini itu kalau cakap Patani Kelantan, Patani tempat pelanuk pun hilang. Ini adalah satu istilah yang peristiwanya kijang yang hilang di tepi pantai. Baginda raja apabila sudah tidak dapat nak pelanuk, naik bergajah supaya pergi tempat bersemayam. Jadi ketemu pula dengan seorang orang tua di tepi pantai. Tanya orang tua, siapa dia, kamu di pada mana? Orang tua itu menjawab, pertama ini namanya Pok Tani. Jadi tua kampung sini. Masa nenek dah nak pergi ke utara membangunkan kota Ayodhya. Ayodhya itu Ayodhya atau kota Bangkok. Dalam hikayat petani mengatakan Ayodhya itu Raja Melayu langkah suka pergi membina. Tetapi Pak Tani keuzuran minta izin dan buka kampung itu. Orang panggilnya, kata kampung itu kampung Pok Tani. Inilah saksilah namanya Pak Tani. Apabila baginda memeluk agama Islam, negeri ini juga ditukar jadi negerinya Patani ataupun negara Patani. Syekh Muhammad Said Al-Basisa, pendakwah besar yang berjaya Rasulullah sebabkan dia raja memeluk agama Islam. Dan Syekh Muhammad Said berdoa supaya kerajaan Patani Darussalam itu berkat atas tahta Islam ini sampai kepada kiamat. Dan Patani ini mintalah menjadikan Patani Darussalam. Ini pengistiharannya bangsa Melayu Patani, Daulah Islamiyah di bumi Patani sekitar tahun 1475. Jadi artinya satu perubahan yang besar, yang mana gunanya cara saat itu perubahan yang besar, menggunakan cara perdamaian, dakwah Islamiyah dengan cara akhlak Nabi, yang mana Nabi kita mengajarkan sahabat bahawa akhlak Islam, akhlak Al-Quran. Maharaja memeluk agama Islam dengan sukacita, aman dan damai, bukan dengan paksa. Tetapi di dalam sejarah kebanyakan kita ini banyak difitnah, terutamanya orientalis yang mengatakan Islam itu di mana pergi, bayangan Islam membawanya tajaman pedang, maknanya bergerak dengan kekerasan, dengan teroris dan sebagainya. Ini adalah fitnah yang berlaku. Maka kita memberitahu kepada masyarakat mana ulama-ulama yang bawa Islam menuju kepada istana Patani itu dengan cara aman dan damai, bukan dengan cara kekerasan. Bangunlah Patani Darussalam. Jadi apabila baginda memeluk agama Islam, baginda melantik para ulama, pendakwah-pendakwah yang datang daripada Hadramaut, daripada Yaman, yang mana beliau ini adalah
pendakwah daripada Yaman yang bergerak sampai di mana saja, tidak pulang lagi ke Yaman, bergerak mewakafkan diri untuk berdakwah Islam dan kerja Islam, dan pentingnya berkahwin dengan orang tempatan. Sunnah yang besar untuk dakwah Islam itu pergi di mana, dakwah di mana, berkahwin dengan orang tempatan. Syekh Safiuddin Al-Abbas berkahwin dengan orang Kristen, dapatlah zuriat keturunannya sampai pada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, Syekh Muhammad Said Al-Basisa juga, dan Islam dan Gajah itu berkahwin dengan orang Biara Patani Pego, dekat lagi kepada Kunci Kampung Pego. Jadi sampai zuriat, sampai mana-mana, sampai jadi ulama yang besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sepintas kita melihat kedatangan Islam menuju kepada Nusantara sejak daripada awal lama lagi, perlu kita, ulama daripada zaman ini banyak memberi pengorbanan dan segi dakwah dan membangunkan pondok dengan cara halaqah yang awalnya semua daripada Yaman. Jadi apabila kita bangsa Melayu kita sejak daripada satu kerajaan Tua Langkah Suka, apabila disebut kata Ampera Tua Langkah Suka ribuan tahun dahulu, dalam fakta sejarah Langkah Suka itu bermula daripada utara, segeting Kerak. Kalau kita lihat di dalam peta ada tertulis dengan Dekra Ismat, segeting Kerak, tanah yang sesempit-sempit di barat Andaman dengan Laut Cina Selatan 50 km. Itulah tanah Melayu Utara. Kemudian sampai turun kemari kepada Teramban Lingga ataupun Legor, tukar pula nama dengan Nakhon Si Thammarat, Negara Damai Raya, Nakhon Si Thammarat. Jadi semua itu nama Melayu. Chumpon itu dengan nama Melayu Tanjung Chupon. Bukit itu nama Melayu Pulau Bukit. Wilayah terang, cerah, bahasa Melayu juga. Kerabi itu Kalubi. Hanga itu Pungoh, tempat Pungoh menakutkan. Semua nama 4 wilayah selatan itu dengan bahasa Melayu kita, nama bumi yang ada di Melayu. Maka orang-orang Eropah dimanapun, kalilah semenanjung tanah Melayu, Dermaga Peninsula. Ini tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu. Dan kalau kita lihat keadaan seperti ini, dalam ilmu tawarikh yang lama-lama juga dengan bahasa India disebutnya kawasan ini dengan 2 kata, iaitu Jawa Dewipa dengan Malaya Dewipa. Dewipa itu artinya benua, benua Melayu dengan benua Jawa. Dan kawasan inilah yang dipanggil kemakmurannya bumi Melayu ini dengan Suwarna Bumi. Suwarna Bumi, bumi emas, Melayu emas. Jadi kalau kita lihat di sini, terutama negeri Perak ini sudah jadi fakta yang penting bahwa bumi Perak ini kaya rayanya bumi itu penuh dengan perak dan emas. Bukan perak saja, emas juga ada di sini. Sampai kepada Pahang, Kelantan, Terengganu dan Bapakani. Ini satu kemakmuran yang Allah SWT memberi kepada kita zuriat bangsa Melayu. Kita syukur alhamdulillah. Jadi pendakwah-pendakwah daripada zaman datang kemari di pulau-pulau, kepulauan Melayu, kepulauan di Jawa, berkahwin dengan orang Jakarta. Para habib-habaib yang mana berkorbankan masa, jiwa, raga, kemesraan rumah tangga tanah air itu untuk membawa pandi Islam dengan cara murni, bukan dengan cara kekerasan. Jadi untuk kita fokus tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Kalau saya lihat, kita study, kita lihat, kita fokus itu, kalau di Malaysia ini apabila disebut bila kedatangan Islam di Malaysia ini, kebanyakan kedatangan Islam itu mengikut pengajian dalam pusat pengajian tinggi, mengatakan sudah buat keputusan
kedatangan Islam di sini bermula daripada kerajaan Islam Melaka. Melaka itu tahun 1411 kurang lebih, yang mana para Meswara daripada Palembang hijrah sampai kepada Temasek dan juga membangunkan kerajaan Melaka sampai Syed Ismail daripada Pasai mengislamkan beliau jadi raja. Jadi banyak kita faham bahawasanya Islam di tanah Melayu kita bermula daripada Melaka tahun 1411 di Melaka. Dan kedatangan Islam itu daripada para tabi'in, daripada para pedagang yang bawa dagangan kemari, berdagang sambil berdakwah masuk memeluk agama, menyebarkan agama. Ini di Malaysia. Dan teori ini banyak ditegas, banyak diguna oleh pakar sejarah Asia Tenggara. Kalau di Malaysia ni kita sebutlah, dia ini pakar sejarah Asia Tenggara ini ialah Profesor Dr. D.G.E. Hall daripada Universiti London, yang mengatakan Islam bermula di tanah Melayu di Melaka. Digabung pula sahamnya daripada Profesor R.O. Winstead. Kita semua belajar sejak pada kecil, faham kata Islam bermula pada Melaka. Dan teori ini sampai kepada Patani, sampai kepada Thailand. Kata oleh kerana Melaka memeluk agama Islam, maka Raja Patani yang asal juga Buddha Mahayana, iaitu Raja Patani, nama Buddha itu ialah rajanya Payatunakapa. Ini belum Islam, Raja Melayu, tetapi Buddha punya nama dia Payatunakapa. Payatunakapa ini putera kepada Payatu Jandara Mahayana. Mahayana ini bersahab daripada agama Buddha. Jadi orang kata oleh kerana Melaka menemukan agama, maka di Patani pun tukar ikut Melaka. Walhal kalau kita kaji sendiri tidak ada satu paut, tidak ada satu paut. Begini, kita pergi pula ke Indonesia. Kita pergi ke Indonesia, berziarah Indonesia, berfungsi dengan ahli-ahli akademik Indonesia. Kebetulannya kami di Patani, Jumaah itu guru pondok, para ulama di pondok Patani itu sudah 8 tahun kita bergerak lurus. Waktu pondok tutup, bulan Syaban, bulan Maulid, guru Patani keluar untuk berdakwah. Di Malaysia pun bergerak pada tempat, hanya di Perak belum sampai. Jadi itu guru pondok menggunakan waktu yang pondok tutup cuti ini bergerak sampai kepada Madura, sampai kepada Aceh, Banjarmasin, Jakarta, banyak tempat yang pergi. Dan kita 8 tahun kita bergerak. Kesempatan itu dapat kita berfungsi maklumat dengan orang-orang Arab di Indonesia. Di Indonesia juga kepahaman bahawasanya Islam datang ke Jawa, ke Indonesia itu bermula daripada abad ke-13, awal pada Melaka awal abad 15, tapi di Indonesia katanya awal abad yang ke-13, iaitu kerajaan Samudra Pasai yang telah diislamkan di Samudra Pasai itu tahun 1292. Itu bermulanya Islam di Samudra Pasai. Teori ini dikemukakan oleh seorang orientalis Belanda yang namanya Profesor Dr. Senopuk Pronji. Profesor Dr. Senopuk Pronji. Senopuk Pronji ini seorang Belanda yang paham tentang Islam, menguasainya ilmu nahwu saraf Arab, boleh baca kitab Arab, boleh baca Quran, boleh faham hadis. Dan kerajaan Indonesia dulu berhantar Senopuk Pronji pergi ke Mekah untuk ketemu dengan para ulama yang berada di Mekah, cari rahsia ulama-ulama yang ada di Mekah, terutamanya ulama Aceh dengan ulama Fatani. Senopuk Pronji pergi dengan gunanya dia tu agama Islam. Masa tu tidak ada paspor. Orang tanya dia nama apa, dia kata dia ni nama Abdul Ghaffar. Boleh masuk Mekah.
Masa itu dia berjumpa dengan ulama besar Fatani, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ataupun Tuan Farida, Tuan kita Farida, ketemu kat situ. Jadi apabila jumpa dengan Syekh Wan Ahmad Fatani, beliau usaha menanya apa hal-hal Islam dan semua sebagainya. Akhirnya Senopor Keranti minta jadi murid Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, dan dia hakum tentang kepintarannya Syekh Wan Ahmad Al-Fatani yang telah dapat dipilih untuk memimpin Jamiah Ulama di Mekah waktu Syarif Hussein memerintah Mekah semasa itu. Itu mereka cerita. Jadi teori-teori kedatangan Islam ini, kalau Indonesia kata awal abad ke-13, kalau di Malaysia ini kata awal abad ke-15. Kita buat kerja, kita buat tamrin, kita kaji, kita selidik, kita cari fakta-fakta sejarah. Alhamdulillah barakahnya kita bergerak dengan Jemaah Ulama Fatani ke Aceh tahun 2011. Jadi banyak orang-orang Aceh yang kenal pribadi saya, dia tahu kata kita ni minat sejarah, maka road untuk kita bergerak masjid ke masjid itu road yang melalui tempat-tempat sejarah. Daripada Bandar Aceh kepada Lok Semawe, dia pergi pada masjid apa tu di Lok Semawe itu yang orang Aceh panggil bapa perjuangan Indonesia bersama Bung Karno, iaitu Pak Kiainya Tengku Daud Barueh. Tengku Daud Barueh, pemimpin besar perjuangan kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno itu rupa-rupanya asal Gresik Patani. Asal Gresik. Jadi kita berbicara. Dan kita pergi pula sampai pada Perlak, sampai pada Samudera Pasai. Disitulah yang kita dapat maklumat sejarah. Jadi boleh untuk kita faham bahwasanya kedatangan Islam di Nusantara, di sunda alam Melayu kita ini, kita bagikan dua kedatangan Islam. Satu yang awalnya datang membangunkan masyarakat Islam ataupun komuniti Islam. Yang kedua, kedatangan Islam yang dapat membangunkan daulah Islamiyah. Ini untuk kita mudah faham. Jadi rupanya, kalaulah kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, di Sumatera itu bukan Pasai. Sebenarnya kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak dengan Pasai itu tidak jauh. Tapi bukan Pasai seperti mana kata Senopor Keranti. Kerajaan daulah Islam pertama Asia Tenggara ialah daulah Islam Perlak. Sultan pertama namanya Sultan Maulana Abdul Aziz Auliuddin Shah, yang mana keturunan daripada Sayyidina Hussein, mana anak cucu Rasulullah SAW. Itu Sultan pertama Nusantara yang bangun kerajaan di Perlak. Kami sampai di sana berziarahnya makom di Perlak. Jadi kalau kita lihat macam mana ini berlakunya, belum Pasai hampir 400 tahun kerajaan Perlak itu, belum Pasai 400 tahun sudah bangunnya pertama di Perlak. Okey. Jadi baik, sebelum kita nak pulang ke Thailand, ada seorang sahabat saya daripada kota Sibul ke Barus. Dia tidak apa-apa, kita datang ke Aceh. Dia sampai di Aceh nak bawa saya pergi ziarah tempat yang sejarah yang penting, iaitu ziarahnya makam sahabat. Makam sahabat di Aceh. Pernah kita dengar ke sahabat ada makam perkuburan di Aceh? Saya rasanya banyak tak dengar. Kedengaran kita kalau kita mempelajari sejarah Islam, sahabat yang meninggal kawasan Asia kita ini di China. Yang mana sahabat itu yang banyak orang faham, dia bawa Islam daripada kurun yang ke-30 Hijriah sampai ke negeri China. Tapi makam yang berada di China itu bukan beliau, iaitu Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas
Dia balik mati Madinah, dia kubur di negeri Cina itu anak Sa'ad bin Waqqas. Itu daripada tahun 30 Hijriah, dalam sekitarnya 654 Masehi. Itu di kawasan Cina. Tapi kita tidak pernah dengar bahwa sahabat bergerak berdakwah di alam Melayu di Nusantara. Kita tidak pernah dengar. Yang kita tahu hanya tabi'in yang datang kembali di sini. Jadi alhamdulillah, dengan barokahnya, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, saya dapat maklumat daripada sahabat kita yang datang daripada Baris, memberi berita bahawasanya di Barus, di kota Sibulga, terdapat makam sahabat berpuluh-puluh orang matinya di kota Barus. Minta saya pergi untuk ziarah, tetapi kita tidak ada rezeki. Oleh kerana kita berjemaah ramai, 30 orang lebih. Besok nak terbang balik lah ke Kuala Lumpur. Jadi saya minta, insyaAllah kita datang lain kali. Tetapi saya minta dengan borahnya untuk dia mengambilkan satu running video dengan perkuburan itu, hantar ke saya. Jadi alhamdulillah, apabila kita sampai Patani, dia hantar. Di situ kita lihat, kita dengan bangga kagum dengan mengalir dengan air matahari. Terdapat di batu nisan. Di batu nisan itu terukir dengan bahasa Arab. Nama sahabatnya Syekh Mahmud Ibn Rabi' Al-Yamani bersama 3 orang khadam. Dan di situ terukir mafhum hadis yang mengatakan orang mukmin tidak bisa mati. Orang mukmin tidak mati, hanya berpindah daripada satu negeri kepada satu negeri yang lain. Dan pentingnya dalam fakta sejarah ini, di batu nisan itu terukir wafatnya Syekh Mahmud Ibn Rabi' itu tahun 34 Hijriah. 34 Hijriah. Saya mengalir. Kita tak pernah dengar kata sahabat bawa Islam sampai di sini. Alhamdulillah, tidak kaji dalam buku-buku yang lain terdapatlah bahawa Syekh Mahmud itu 300 orang jemaah yang niatnya keluarnya, hijrahnya daripada Yaman dengan kena taat kepada junjungan Nabi, taat kepada khalifah yang mesti kena bergerak menyampaikan diri, berdakwah kepada umat manusia. 300 orang itu berpuluh kapal pelayar menuju kepada Nusantara. Dan untuk kita memahami bahwasanya tahun 30 Hijriah itu adalah tahun di bawah Khalifah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman panjang dari segi pemerintahannya. Maka Sayyidina Utsman mengatur supaya menghantarkan jemaah kepada Asia, kepada Asia dan Asia Tenggara. 2 jemaah. 2 jemaah ini dua jalur. Satu jalur setelah, jangan setelah. Jalur ini beribu-ribu dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas. Jalur ini dipanggilnya jalur setelah dengan berkuda berunta sampai kepada negeri Cina, berdakwah dengan orang-orang di negeri Cina dengan akhlak Al-Quran, akhlak yang mulia. Masya Allah, orang Cina yang tidak bisa memahami bahasanya Arab, pendakwah pun tak faham dengan bahasa Cina, tetapi alhamdulillah kejayaan dalam segi mendakwah Islam dengan cara akhlak Al-Quran orang Cina maupun agama Islam. Itu yang kita tahu, yang kita sering kita dengar. Tetapi yang di bawah selimut ataupun di
di sebalik tirai satu jemaah yang besar dalam tahun yang sama 30 Hijriah. Satu jemaah itu lagi ialah jalurnya rempah. Jalur rempah artinya kena lalu beraya, kapal beraya. Jalur rempah inilah yang dipimpin oleh Syekh Mahmud Ibn Rabi'ah dengan anak jemaahnya 300 orang. Beraya daripada Yaman berbulan-bulan menuju kepada lautan merah sampai lautan India, menuju kepada alam Melayu kita. Dan alam Melayu kita ni, alam Melayu kita yang awal yang ketemu dengan negara luar itu tak lain tak bukan utara Sumatera, utara Samudra. Di sana Sumatera, sini pun Sumatera. Sumatera sana jadi Sumatera. Jadi di situ tu adalah bengkalan yang pertama yang Syekh Mahmud mendaki di bumi tanah Melayu itu ialah di Barus. Di Barus itu ada ibu kota, nama kotanya kota Sibolga. Dia datang ke situ dengan tak faham bahasa Melayu, dan orang Barus masa itu memeluk agamanya agama Hindu. Dan kawasan itu banyaklah Melayu suku Batak. Batak ada di Barus. Raja Melayu Batak. Masa itu raja di Barus nama raja Maharaja Balqis. Dan Melayu Batak sudah sampai ke kita di sini. Tadi saya pergi dengan Tuan Haji Fuad, pergi tengok teluk. Saya kata teluk batik ni mana kita pakai batik. Ingat macam perkalungan Indonesia. Tuan dia kata bukan, batik ni tukar daripada Batak. Jadi bahasa dengar tak sedapnya, tukar jadi batik. Tapi di Barus itu Melayu Batak, yang kerajaan Melayu Hindu masa itu. Jadi alhamdulillah